Dari monorail tu Zu turun di Hantuah. Lepas tu dari sini Zu nak ambil LRT lah ke TBS. Kalau kita nak ambil LRT di Hantuah ni, kena tengoklah dulu dia tulis kalau ke Ampang tu jangan naik lah. Kena pilih yang ke Putra Heights. Yang ni yang depan Zu ni ke Ampang. Zu kena tunggu yang satu lagi. Yang tu ke Putra Heights. Lepas tu Zu akan turun di TBS. Putra Heights. Lajunya. Sekarang ni stesen Ceras. Lepas tu ada 2 stesen lagi tempat berhenti. Salak Selatan dengan Bandar Tun Razak. Kemudian ke Bandar Tasik Selatan. Zu nak turun di TBS Bandar Tasik Selatan. Nak ambil bas kena turun kat situ lah. Satu stesen lagi ke TBS. Belum beli lagi tiket sebab Zu tak pasti lagi sebenarnya tadi nak balik masa mana kan. Tak apalah, kita beli tiket online je. Banyak bas kosong hari ni. Zu beli tiket Basani. Basani RM43 seorang. Jam 1 bertolak. Sekarang ni baru jam 12.15. Turun bawah dah. Bye-bye. Okey, Zu dah nak balik dah. Zu beli oleh-oleh coklat dekat Bukit Bintang tu. Banyaknya orang jual coklat best. Yang pastinya sebelum beli tu tengok logo halal kan. Okey, yang dalam ni banyak Zu beli. Adalah puas hati membeli. Lepas tu Zu ada beli ni untuk si comel, yang kalau kita tekan-tekan tu dia nyanyi-nyanyi. Lepas tu kalau kita cakap hello, dia pun sebut hello. Tunggu bas tiba.